Hello guys, good morning. So sekarang pukul 8.30. Kita waktu sini 8.30, dekat Malaysia maybe 12.30 kot. And now kita orang tengah tunggu nak bergerak. Day 2. Now day 2 kita nak pergi banyak tempat hari ni. Especially Mall Dubai tu kita nak pergi. So mula-mula ni kita nak pergi boat dulu. Dia macam taksi tapi dia boat. Taksi boat lah dalam air macam tu. Macam mana bagi tu semua dia punya boat tu macam mana nanti pun nak naik. Oh, okay. Boat tu dia nampak macam sangat tradisional tapi dia sangat menarik. Sebab apa? Dia jalan dalam air. Macam tu. So kalau korang nak tengok, korang kena duduk dengan kita orang. Duduk rapat-rapat, jangan bangun dah. Tunggu sampai habis kita orang punya vlog. Okay, bye-bye. Guys, so over to Intan untuk kita punya local studio. So guys, kita dah sampai dekat kita punya Dubai Mall, which is Mall Dubai yang viral tu. Korang boleh search lah. And now kita nak menuju ke sana lagi. Nanti lagi cantik tempat dia, kena kita tunjuk kat korang. Okay, let's go. Okay, so kita berjalan. Masih berjalan di dalam mall, Dubai Mall. So jalan-jalan je lah. Alright, go. Okay, so sekarang ni kita nak pergi tengok Burj Khalifa. So kita boleh ambil gambar Burj Khalifa dekat kawasan ni. So jom. Wah, ada banyak tempat-tempat boleh ambil gambar. Okay geng. Okay guys. Yeah. Sekejap. Mana Burj Khalifa je? Okay, sekejap. Sabar. Wah. Yo, apa dia? Okay, jom nikmati kat kawasan ni. So guys, hi, we are back. Kita orang dekat sekarang. Kita orang ada dekat Burj Khalifa. Tara. So finally kita orang ada dekat sini. And now kita orang nak ambil gambar, sesi bergambar. Nanti kita orang akan tunjuk lagi dalam mall dia macam mana. So dalam mall dia pun memang cantik gila. Baju jubah dia semua tu yang baru-baru dalam mall semuanya ada. Nanti kita tengok-tengok je lah. Korang stay dengan kita orang. Jangan gimana? Stay. Apa yang tak ada vitamin C, Cik Puan Rosita? Okay, vitamin C dia ada daripada pukul 9 pagi. Oh, dia pegang. Pegang Ustaz. Vitamin C dia ada dalam pukul 9 pagi sampai pukul 11. 11:30 boleh lagi. Kalau pukul 12 tu dia nanti nak main demam. 12:30 dia nanti nak main kepala jingga nanti main. Okey, itu saja. Okey, dekat belakang ni inilah matahari yang terpancar. Allah yang bagi pada kita. Okey, dengan kekuasaannya, dengan keagungannya, dengan kesucian dan kehebatannya, kita dapat juga menjejak kaki ke sini, Dubai, Burj Khalifa dan Dubai Mall. Okey.
Okay guys, so sekarang ni aku on the way ke Old Baladia Street. So kita jalan-jalan lah. Lepas kita naik train pula, kita naik boat tadi. Lepas tu kita jalan lah dekat kawasan-kawasan ni. Okay geng. So now kita orang dah sampai dekat Old Dubai Street. Old Street Dubai. Sorry, kita dah sampai kat Old Street Dubai. Sebelum kita datang sini tadi, kita naik Abra taxi, which is taxi boat. Dia macam taxi boat. And now kita dah sampai. So kita nak shopping dulu. Korang tunggu, okay? Alright. Okay, so kita orang tengok dekat kawasan ni kan ada coklat-coklat apa semua. Betul tak? Okay, sini kita ada coklat-coklat. Dia bukan yang ni bukan kunafa. Yang ini kunafa, tapi yang ini dia masih kunafa, tapi dia version yang bulat tu. Dekat dalam tu korang akan rasa macam kunafa. Dia lebih kurang lah. Yang ni pistachio, yang ini banyak dia punya 1 kg 50 dirham. Tapi sekarang kita nak tahu berapa banyak kategori dulu, sebab kita nak borong. Okay, kita nak borong. So guys, so sekarang ni kita berada dekat dalam dekat kawasan kawasan Heritage Village. So nak tengok apa macam mana, jom. Okey, bersama kita tetamu khas kita undang daripada Arab. So ya Habibi. adalah kita dah sampai dekat Heritage Village guys, which is tempat ni macam perkampungan diorang, tapi yang dibuat lah macam tu. So sekarang ni kita orang dekat sini. Ini next stop kita orang kedua. Next stop kita orang nanti next ni akan ke masjid yang kita orang cakap tu lah, Masjid Dubai tu. Dan dekat sini kita nak jalan-jalan dulu, ambil dia punya vibes perkampungan dia. Nanti apa-apa kita orang update kat korang lah.
Hey guys, Assalamualaikum, kami daripada Lucas Studio. So hari ni kita orang nak pergi ke safari Desert, which is itu adalah padang pasir diorang. So kita nak pergi sana untuk bergambar, and then adalah aktiviti kita kat sana. So kalau nak tengok, jom tengok. Okay, lepas tu kita orang sedang menaiki jeep, okay kan? So jeep ni akan bawa apa panggil dekat safari desert tu. So kita akan jalan, lepas tu diorang akan buat stop tu. Kita akan berhenti lepas tu bergambar. So nantikan, okay? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin asrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Habibi, ya Maulana, sekarang kita berada di Gunung Sahara. Nampak ke? Oh, dia pakai. Kita tak sana tak taksi lagi mah. Kita pergi makan, okay guys. Dinner. Hey guys, ya baby. So sekarang ni kita orang nak pergi makan dekat camp dia. Untuk apa? Makan-makan lah dekat atas ni, dekat dalam ni. So jom kita pergi makan. Okay guys, so kita orang dah masuk. So tapi kita orang buat sebagai VIP. So kita orang ada buat pembayaran. So kita orang boleh makan cepat sikit lah. Kita nak makan cepat je, macam kita orang boleh mandi-mandi dengan tenang lah. Lepas tu lepas kita ramai. So kita orang dah beli yang ni, kita akan dapat view untuk ada menari tarian tunjukkan lah. Arabic punya dia punya dance lah. So nanti kita orang akan tengok. Mama tengah shopping kecil. Kita tunjuk Mama sikit. Kita tengah shopping. Boleh makan terus. Kat sana je bila tunggu. Oh, ni ke bawah.
Kayaknya tak boleh duduk bawah kan.